Ini adalah rumah Tan Swie Ho, tokoh hebat pada zamannya. Di tengah batu pahat tersimpan sebuah rahsia agung yang kian dimamah usia. Rumah ini yang pernah berdiri megah sebagai simbol kegemilangan, kini sunyi namun tidak dilupakan. Persoalannya ialah, siapakah Tan Swie Ho? Beliau merupakan seorang pemuda imigran dari China yang tiba di Singapura dengan impian besar. Beliau memulakan perjalanan sebagai pedagang kecil-kecilan sebelum mendaki ke puncak kejayaan. Sebagai pengasas bersama Ho Hong Bank, Tan Swie Ho menjadi salah satu tokoh penting dalam dunia kewangan era kolonial. Bank ini akhirnya bergabung menjadi Overseas Chinese Banking Corporation atau dikenali sebagai OCBC Bank pada hari ini. Bukan itu saja, sebagai Presiden Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat selama 2 penggal, beliau berperanan besar dalam memacu ekonomi komuniti tempatan. Tidak hairanlah sebuah jalan di kawasan ini diberi nama Jalan Tan Swie Ho sebagai penghormatan terhadap legasinya. Pada tahun 1929, Tan Swie Ho dianugerahkan gelaran Setia Mahkota Johor oleh Sultan Johor atas sumbangan besarnya kepada negeri ini. Namun, masa berubah segalanya, iaitu pada 29 Julai 1939, Tan Swie Ho telah pun meninggal dunia. Beliau meninggalkan 2 balu, 6 anak lelaki, 6 anak perempuan dan 33 orang cucu. Selepas itu, rumah ini mula kehilangan fungsinya sebagai pusat kehidupan keluarga besar itu. Ada yang mengatakan anak-anak beliau berpindah kerana mengejar kehidupan yang lebih moden. Akhirnya, rumah agam ini kosong, hanya tinggal bayangan masa lalu. Seperti yang anda lihat, keindahan tempat ini menjadikan tempat ini tumpuan utama pada masa kini untuk pasangan pengantin memilih sebagai lokasi untuk photoshoot dan pencipta kandungan paranormal datang mengejar cerita seram untuk tontonan ramai. Adakah rumah ini sekadar menjadi hiasan pudar sebuah kenangan yang lama atau menyimpan sesuatu yang lebih daripada apa yang mampu kita lihat? Persoalannya, apakah nasib rumah agam ini? Adakah ia terus menjadi reput di mamah masa, menjadi lokasi penuh misteri dengan kabar angin, atau mungkinkah satu hari kelak ia dibangunkan semula, mungkin sebagai muzium atau galeri warisan, sebagai tanda penghormatan kepada sejarah Batu Pahat, menarik pelancong luar datang menghayati warisannya? Apakah masa depan yang menanti rumah Tan Swie Ho ini? Terlantar sepi, menjadi legenda gelap, atau diangkat kembali sebagai ikon kejayaan yang tidak pernah dilupakan? Anda suka kisah macam ini? Jangan lupa untuk follow saya dan share video ini untuk lebih banyak lagi konten sejarah dan misteri.